Kenapa saya nak buat kelas content creator untuk muslimah dan khas untuk muslimah sahaja? Sebab cerita dia macam ni tau. Satu hari tu saya jumpa satu video oleh Ustaz Azhar Idrus. Dia yang cakap bahawa bila kita mati nanti, konten kita tak mati. Betul lah kan? Bila kita dah mati, especially konten kita yang dah viral tu, kita nak delete. Macam mana? Tak terdelete pun kan? So, masa tu saya terfikir, kenapa orang sangat berani buat konten yang pelik-pelik seolah-olah dia tak teringat pun yang satu hari nanti dia akan mati. Dan memandangkan sekarang ni banyak isu-isu yang berlaku, yang pelik-pelik berlaku dekat dalam dunia ni, dan saya rasa konten adalah memainkan peranan dalam membentuk seseorang individu tu. Sebab itulah saya buat kelas konten creator untuk muslimah. Dan saya tahu kat Malaysia ni muslimah adalah antara orang yang selalu sangat buat konten dan selalu sangat aktif kat social media. So saya nak ajak seramai-ramainya muslimah kat luar sana, tak kira lah you ustazah ke, hafizah ke, doctors, lawyers ke, professional ke, usahawan ke yang berminat nak buat konten. Saya nak ajak you semua jumpa saya pada 6 hari bulan 6 ini di Seksyen 13 Shah Alam. Sebab dalam satu hari ni saya nak share dengan you all apa ciri-ciri content creator yang mengikut ajaran Al-Quran dan kenapa kita muslimah ni kena buat konten. So nak tahu kenapa kita muslimah kena buat konten? Jumpa saya pada 6 Jun ini. Ajak semua kawan-kawan semua, ajak semua muslimah datang jumpa saya dan sama-sama kita bina konten yang bermanfaat.